Ramai orang kata hidup mereka penuh dengan masalah. Masalah duit, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah kerja, masalah hati. Tapi saya nak tanya satu soalan. Kalau kita benar-benar percaya Al-Quran adalah petunjuk daripada Allah, kenapa Al-Quran selalu jadi pilihan yang terakhir? Jom kita sama-sama fikir. Sebab kita sanggup habiskan berjam-jam scroll media sosial untuk cari jawapan. Kita dengar podcast, kita baca buku motivasi, kita tanya kawan, kita cari AI. Semua tu ada manfaatnya. Tapi bila kali terakhir kita benar-benar buka Al-Quran untuk mencari jawapan? Masalahnya bukan sebab Quran tak ada jawapan. Masalahnya kita yang tak tahu di mana nak cari jawapan tu. Quran ni bukan sekadar untuk dibaca. Ia perlu ditadabbur, ditazakur, difahami, dihubungkan dengan kehidupan. Sebab tu Allah sebut Al-Quran ni sebagai petunjuk, bukan sekadar baca je. Kalau baca saja tak faham. So bila kita belajar melihat kehidupan melalui kacamata Quran ni, kita mula nampak hikmah di sebalik ujian, arah di sebalik kekeliruan, dan harapan di sebalik keputusasaan. So mungkin hari ini masalah kita belum boleh selesai, tetapi cuba ubah satu perkara. So jangan asyik duk tanyalah macam mana nak selesai masalah ni. Tapi yang kena tanya juga tahu apa? Apakah yang Allah sedang ajar aku melalui masalah ni? So kadang-kadang Allah tak bagi direct terus jawapan. Dia terlebih dahulu mengajar kita cara melihat kehidupan. Dan di situlah Al-Quran menjadi cahaya, menjadi petunjuk. Sebab Quran bukan sekadar kitab untuk dibaca, tetapi manual kehidupan untuk difahami dan diamalkan. Serious best. So kita percaya manual mesin basuh, kita percaya manual kereta. Tapi bila sampai manual kehidupan yang dicipta oleh pencipta kita sendiri, ramai pilih untuk tak buka. Persoalannya, adakah masalah kita terlalu besar atau kita yang terlalu jauh daripada Quran?